Jadi pemuk buat ni dia siap mari. Mari siapa dia pemuk nak jual. Tahu orang mari beli rumah tak guna orang jelai. Yalah banyak orang membelinya dengan pemuknya dia buat perhiasan lah. Mana dia tak ada nak takap puyuh untuk buat perhiasan. Assalamualaikum. Inilah pemuk buat perakap puyuh di Kampung Bunai, Tempat Kelantan. Ajak umur 18 lagi belajar buat ni. Ada belajar buat dengan Tok Dara. Pasalnya Tok Dara dulu dia minat. Dia duk pero puyuh, dia buat make up puyuh kan. Bawa gigi duk belajar buat dengan dia. Proses dia kan dia goni ni lama 14 hari, 15 hari baru siap satu. Dulu pemuk ngajar budak kan, ramai sini tak boleh. Jadi budaknya tak minat. Benda halus kan, kalau orang tak sabar tak boleh buat. Mula belajar, minat lah tengok pakcik, cik buat. Dah tak ada semua ni, dah tak ada budak-budak nak buat lah. Kan boleh jadi pelapis dia. Penting juga lah benda ni. Dah apa ni, dah tak ada pengganti. Kalau dia dah tak ada lagi lah benda ni. Pokok 2002 jenis. Hitam dengan hijau. Dia kalau pasal jenis-jenis tepi air agak. Tepi padan, tepi air. Pas sejuk lah. Dia kalau batang ni merah tu kan. Dia merah di pokok lagi, tak boleh. Dia kering, apabila kering, keras sangat. Nak buat tak boleh. Dia kena hijau dulu. Dia pokok 2000 ni selalu dia dengan air dia tak apa. Ya so ya ala dia ngapi. Kalau dengan air tak apa. Dia buat tali lembu kan. Dia tamak kalau dalam air kukuh. Dia tak reput lah kalau dalam air. Ni kalau dia kering susah sikit ni. Nak belah susah. Ni belah lah, belah nak awak selai body dia ni. Belah 3 kalau besar pun belah 4 pun ada. Kan kuku gini ya dengan tangan Tak ada kena pisau. Dia kalau dengan pisau dia putus. Mula tapak pakai tabur besi ni. Buruk dawan ni nak wika tak? Hanyalah boh nak belah ni. Penuh ilah ni barulah kita tikai tulang blok ni. Dah siap tulang blok ni habis barangnya. Ni daun kelapa, anyemang daun kelapa, ni anyemang soket. Dia banyak jenis. Soket, bunga api, mata bilis, bunga cekeh, bunga tanjung. Aku tak ada buat. Ikut kena lah. Dulu tak ada okey-okey cantik-cantik gini. Untuk nak panggil pelanggan kena buat macam-macam lah. Kalau dia buat udah-udah, siapa ada nak?
Sekarang lah ni nak berhenti tak boleh. Lagi puasa ada, kena buat. Orang mari cari.